dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan kepada makhluk yang ada sifat marah. Cuma bezanya makhluk ni yang nama manusia, dia kalau marah dia ada tahap, kan? Dia ada tahap marah dia. Ada yang marah tak hilang-hilang, kan? Ada yang marah dia boleh kontrol marah dia. Ada yang tak marah-marah langsung. Ini pun masalah juga, kan? Jenis tak marah, kan? Jadi dengan sebab itu disuruh kita ni berlemah lembut. Jadi kebaikan dalam kebaikan yang besar dalam kelembutan ini seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwaha. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai lemah lembut. Dia memberikan kelembutan suatu kebaikan yang tidak diberi kepada sikap keras dan tidak diberi kepada yang selainnya. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa sifat lemah lembut ini disukai oleh Allah Ta'ala daripada sifat marah. Kerana sifat marah ni dia bawa kepada mudarat. Bawa mudarat. Jadi dengan sebab itu, marah ni disebut ada 3 tahap marah dalam diri manusia. Yang pertama, marah yang melampau. Ni marah melampau. Kerana marah yang macam ni, dia tercela kerana ia mampu mematikan fungsi akal dan agama. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jadi Nabi kata jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kan? Sebab itu orang yang ada sifat marah ni Nabi berikan solusi bagi sifat marah. Nabi kata kalau sekiranya seorang itu marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Kan? Jadi kalau kita nak hilangkan sifat marah, Nabi beritahu cara nak menghilangkan sifat marah ni. Orang kalau ada penyakit marah ni, kerana marah ni penyakit. Dia kalau ada sifat marah, dia berdiri, dia kena duduk. Dia kalau berdiri, dia tak duduk, maka kemarahan dia tak boleh hilang. Jadi kalau duduk, marah dia tak hilang juga, ini memang kuat, marah dia memang kuat ni. Memang level, higher level ni, kan? Kemudian kalau duduk tak hilang juga, hendaklah dia baring. Tak ada orang baring sambil marah. Kalau marah juga tu, itu tak tahu jenis spesies apa jenis. Kan? Kaki menendang-nendang sampai tidur lah. Itu tak. Berat ada kan? Kalau jenis memang tak boleh hilang juga, Nabi suruh kita berwuduk. Ini adalah maknanya cara untuk menghilangkan marah. Kan? Tapi kalau kita pergi ke negara Arab, dia kalau marah dalam keadaan berdiri, dia orang sallu ala Nabi. Hilang terus. Kita ini sallu ala Nabi, lagi kena penumbuk dia. Jadi begitu Nabi ajar kita. Kalau tak boleh hilang dengan duduk, dengan baring, maka Nabi kata ambil wuduk. Kerana sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Dan syaitan itu dijadikan daripada api, maka engkau padamkan api dengan air. Itu Nabi sebut, kan? Nabi sebut. Jadi dengan sebab itu orang yang boleh menjaga mengawal marah dia ni, itu tanda orang gagah. Kan? Tanda orang gagah kata Nabi. Laisa syadidu bisur'ah fa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Nabi kata bukanlah orang yang gagah itu ialah kerana kuat berlawan. Kerana kita nisbah orang kuat ni, kalau dia berlawan dia menang. Tapi Nabi kata sesungguhnya orang yang gagah ni ialah orang yang mampu menahan diri dia ketika marah. Hebat, susah. Nak marah diri, nak kawal diri waktu marah ni payah. Kan?
Dengan sebab itu orang yang boleh mengawal diri dia daripada marah, dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kerana Nabi SAW bersabda, ma ta'uddu narruquba fikum, qala qulna alladhi la yuladu lahu, qala laisa zaka birruqubi walakinnahu ar-rajulu alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'an, qala fama ta'udduna sur'ata fikum, qala qulna alladhi la yasra'uhu rijal, qala laisa bizalik walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Apakah pendapat kamu akan orang yang mandul dalam kalangan kamu? Ni kan Nabi tanya nak. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kami menjawab, iaitu orang yang tidak mempunyai anak. Nabi soalan. Nabi ni dia suka soalan kebat tau. Dia selalu soal-soal sahabat dengan soalan-soalan yang menguji minda. Kan? Dia kata, kau tahu tak siapa yang mandul? Kan soalan macam tu, sahabat-sahabat ni kena fikir. Jadi sahabat pun kata, orang mandul ni dia tak ada anak. Baginda berkata, bukan itu yang dimaksudkan dengan mandul. Tetapi ia bermaksud orang yang tidak dapat memberikan apa-apa kepada anak dia. Dia ada anak, tapi dia tak boleh beri sesuatu kepada anak dia. Maka baginda bertanya lagi, apa pendapat kamu orang yang kuat dalam kalangan kamu? Nabi tanya soalan lain. Kan? Maka mereka pun menjawab, iaitu yang tidak dapat dikalahkan oleh orang lain. Ini orang kuat. Sahabat jawab, ini orang kuat. Baginda berkata, bukan itu yang dimaksudkan, tetapi ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika mana sedang marah. Jadi orang kuat, kita anggap maknanya orang kuat ni orang yang boleh mengalahkan orang. Nabi kata tak. Itu tak kuat. Orang kuat ni kata Nabi, iaitu kalau dia marah, dia boleh kontrol marah dia. Dia boleh kontrol marah dia. Itu orang kuat sebenarnya. Jadi dengan sebab itu, la taghdab walakal jannah. Nabi kata, jangan marah dan bagimu syurga. Siapa boleh kawal marah dia, dia boleh masuk syurga Allah. Ini kelebihan orang yang boleh mengawal marah dia. Kemudian yang keduanya, marah yang kedua ni ialah kurang marah. Marah ni dia tercela kerana ia mampu menghilangkan semangat dan mempertahankan kebenaran. Ada orang yang kurang marah, dia tengok orang buat salah, dia biar, tak apalah, biarkanlah. Biarkan dia. Kan? Kita nak sibuk-sibuk buat apa? Itu tak boleh. Nanti kalau orang buat perkara-perkara yang tak elok, tak apa, biarlah, bukan kita, dia, biarlah dia, kan. Dia akan menghilangkan maknanya kebenaran. Dengan sebab itu orang yang macam ni, ada sifat marah macam ni, kalau ada tahap yang macam ni, dia tercela. Kan? Tercela. Dan sebaik-baiknya ialah sederhana dalam marah, sangat dituntut kerana ia mampu mengimbangi antara keduanya. Dia bagusnya jadi orang yang sederhana. Tak melampau sangat. Kalau marah sampai hilang akal, kalau tengok pula tak ada parai marah. Kerana orang yang tak ada marah, dia punya tingkatan dia dayus. Dayus ni rendah sangat lah. Dengan sebab itu Nabi kata, kalau tak ada sifat marah, hendaklah mewujudkan sifat marah. Jangan sampai hilang sungguh. Sifat marah ni jangan sampai hilang. Kan? Jadi tak boleh. Jadi dengan sebab itu Nabi SAW menyebutkan, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidha da'ahu Allahu ala ru'usi khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu min huril ain ma syaa. Siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu melakukannya, dia mampu ambil tindakan pada suatu perkara,
tapi dia tahan marah dia, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segala makhluk pada hari kiamat, sehingga Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang mana dia suka. Allah. Jadi ini orang yang boleh tahan marah ni, besok dekat akhirat Allah kata ni bidadari namanya Hurul Ain. Kau pilih mana yang kau nak. Oh, ini istimewa macam tu. Allah Ta'ala suruh kita pilih, select sendiri ya. Bukan Allah Ta'ala yang bagi, kau nak yang mana, pilih. Ini hebat kalau macam ni. Jadi nak jadi macam ni macam mana? Iaitu orang yang boleh menahan marah dia ketika mana dia boleh mengambil tindakan pada orang. Jadi orang yang macam ni Allah Ta'ala beri keistimewaan di akhirat kelak. Jadi dengan sebab itu marah ada ketikanya bagus, ada ketikanya tidak. Dan Nabi SAW kalau dalam bab menyentuh tentang hukum Allah, orang mencabar hukum Allah, Nabi marah. Tapi kalau Nabi orang sentuh tentang dia punya peribadi, tentang dia punya tentang diri dia, Nabi orang yang paling sabar. Kan? Nabi orang yang paling sabar. Dan Nabi ni tingkatan marah dia, kalau dia paling marah, sahabat akan melihat matanya jadi merah. Itu Nabi SAW. Kalau kita punya marah, itu tak tahu. Kan? Kita tak tahu nak label macam mana. Sebab Nabi tu orang riwayatkan dia punya sifat kalau dia marah macam mana. Dan Nabi ni adalah orang yang paling sabar. Kalau orang sentuh tentang dia, tentang mengata tentang dia, Nabi akan diam. Sesabar-sabar yang paling tinggi pada diri Nabi SAW. Tapi kalau sentuh bab agamanya, tentang hukum Allah Ta'ala, cabar hukum Allah, itu Nabi tak boleh tahan. Nabi akan jadi orang yang cukup marah. Kan? Jadi mudah-mudahan kita termasuk di dalam kumpulan orang yang boleh menahan diri kita daripada sifat ghadab, iaitu marah. Kerana marah ni ada kalanya baik dan ada kalanya ia dicela. Dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Ahlat Taqwa wa Ahlal Maghfirah, ya Zakiraz Zakirin, tub'at taubatan nasuha, tub alaina taubatan nasuha, tub alaina taubatan nasuha, wa zidna bifadlika nuran wa wuduhan wa zuhuran. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.